Dah beribu kami habiskan duit dekat motor ni, Tok. Tapi motor ni tak laju-laju juga, Tok. Kami nak minta tolong, Tok. Kalau ada toyol ke jin ke, masukkan dalam piston atau exhaust motor ni, Tok. Kasih bunyi dia macam langsui, Tok. Kasih laju, Tok. Memang keras, tapi kalau dikirakan tak ada masalah motor kau ni. Semuanya cun. Tapi kena muatan orang. Santau ni. Santau. Keluar kau. Keluar kau. Semua hidup saya tu, mana pernah dengan motor kena santau? Orang kena santau ada lah. Tok kencing kita orang Nanti saya panggil bomo siap santau atau bawa Tok tahu. Weh, kau tak tahu buat cara tak tahu, Mus. Tok tahulah ini kerja dia. Okey. Kalau Atuk cakap Atuk ni hebat sangat, cuba tunjuk saya apa yang Atuk boleh buat dengan motor saya ni. Tunjuk. Motor kau ni kali kau meter, top speed dia 180. Betul? Betul, Tok. Kalau aku boleh pusingkan dia 2 kali ganda, jadi berapa? 180 kali 180. Berapa? 270, Tok. Ya, bahlul 360. Harga hidung je besar, otak kecil. Macam ada beran. Wow! Selamba dia pusing meter kau 2 kali, Mus. Bapak punya laju. Ini tahyul. Ini tahyul maliul badigul. Mengarut lah Tok. Aduh. Okay, let's go.